Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bantuan MY, saluran yang membawakan info bantuan kerajaan secara ringkas, tepat dan mudah difahami. Dalam video kali ini, kami akan jelaskan satu perkara penting yang masih mengelirukan ramai, iaitu tarif dan jadual pembayaran sumbangan asas rahmah atau SARA bagi tahun 2026. Ramai yang menyangka pembayaran SARA bulanan bermula serentak untuk semua penerima. Hakikatnya, tarikh bayaran SARA bulanan telah dipecahkan mengikut kategori penerima dan perkara ini telah disahkan melalui kenyataan media rasmi Kementerian Kewangan selepas ucapan Perdana Menteri. Untuk makluman semua, penyaluran SARA bulanan 2026 melibatkan kira-kira 5 juta penerima terdiri daripada 3.7 juta kategori isi rumah, 1,3 warga emas tanpa pasangan serta 3.1 juta individu bujang. Bagi kategori isi rumah dan warga emas tiada pasangan, pembayaran SARA bulanan akan mula disalurkan pada 9 Januari 2026. Ini bermakna hanya 2 kategori ini sahaja yang akan menerima bayaran pada tarikh tersebut. Manakala bagi golongan bujang, pembayaran tidak bermula pada 9 Januari. Sebaliknya, seramai 3.1 juta individu bujang akan mula menerima SARA bulanan pada 16 Januari 2026. Perkara ini penting untuk difahami kerana tarikh 9 Januari yang sering disebut sebelum ini bukan untuk semua kategori tetapi khusus kepada isi rumah dan warga emas tiada pasangan sahaja. Bujang pula mempunyai tarikh bayaran yang berasingan iaitu pada 16 Januari. Selain SARA bulanan, terdapat satu lagi bantuan yang perlu dibezakan iaitu SARA penghargaan secara one-off. SARA penghargaan ini adalah bantuan sekali bayar sebanyak RM100 dan ia diberikan kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas tanpa mengira kategori STR, status pekerjaan atau tahap pendapatan. Bantuan one-off ini akan disalurkan sebelum sambutan Tahun Baru Cina iaitu pada 9 Februari 2026. Kelaikan umur adalah berdasarkan tahun kelahiran, bukan bulan kelahiran. Ini bermakna selagi umur telah mencapai 18 tahun dalam tahun 2026, penerima layak menerima bantuan ini. Untuk penjelasan tambahan, pembayaran SARA bulanan selepas bayaran pertama akan menjadi lebih teratur. Bermula Februari 2026 dan bulan-bulan seterusnya, semua kategori penerima sama ada bujang, isi rumah atau warga emas akan menerima bayaran pada 1 hari bulan setiap bulan. Hanya bayaran pertama pada Januari sahaja yang dipecahkan kepada 2 tarikh berbeza mengikut kategori. Kesimpulannya, 9 Januari adalah untuk isi rumah dan warga emas tiada pasangan, 16 Januari adalah untuk golongan bujang, manakala 9 Februari pula adalah bayaran one-off SARA penghargaan untuk semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Semoga penjelasan ini membantu anda memahami jadual dan tarif sebenar pembayaran SARA 2026 serta mengelakkan salah faham yang sering berlaku. Teruskan bersama Bantuan MY untuk info bantuan yang sahih, terkini dan mudah difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.